Kerja di Kuantan, balik Johor Bahru. Ada ustaz kata tak boleh jamak sebab balik rumah ibu bapak sendiri. Ini kalau rumah tu kita anggap rumah kita lagi, maka tak bolehlah jamak. Kalau kita tak anggap dah sebagai rumah kita cuma sejarah, sebab kita tumpah darah situ dulu, kita nak meletak di Kuantan dah, balik ke rumah jalan rumah mak, jalan rumah ayah, bolehlah jamak kosong. Faham? Tapi kita anggap masih juga sebagai kampung halaman kita, tak boleh jamak kosong. Itu pendapat yang muktamad. Faham lagi? Sebab orang walaupun dia tak duduk dah kapur di rumah dia, tempat dia asal dia duduk, tapi hati nak ada situ lagi. Cuma kerja sini dah anggap macam kapur dia. Ni tempat cari makan, dia anggap itulah tanah tukar dia. Nah, tapi ada orang yang telah berpindah ke Kuantan, dia anggap Johor ada benda dah. Cuma gira-garah je lah. Maka waktu tak boleh jamak kosong. Kan ni ustaz ni kata ni. Faham tak? Tapi kalau kita anggap negeri kita lagi, rumah tempat tinggal kita lagi, tak boleh. Nah, macam bini 4 orang, 4 rumah duduk. Nah, duduk Perak duduk. Perlis seorang. Duduk di Melaka seorang. Johor Terengganu orang. Duduk. Pak ni dia pusing apa? Pak tu kalau siapa pak negeri ni tak boleh jamak kosong. Bukan masuk negeri, masuk kawasan mukim rumah tu. Faham lagi? Pak ni ada tempat tinggal dia belaka. Nampak tak?